arah daddy you kan? Itu I tak peduli. Okey, I tak peduli. Sekarang I tanya, you nak tengok ke keluarga dengan bisnes kita ni hancur? Ha? Apa yang susah sangat you nak tolong I, nak tolong daddy? Come on lah. I dah sekabut kat pejabat tu. Please, tolong jangan tambahkan lagi sekabut I, boleh tak? You marah I, Nabil. Okey, I tak nak gaduh dengan you, okey? I cuma nak minta tolong you buat dua perkara saja. First, tolong satukan Haikal dengan Azira dan lagi satu kalau dia orang tanya kenapa you dah berubah jadi baik ni, please. You carilah alasan apa sekalipun tapi jangan melibatkan syarikat. Ibu, Hai. dah nak keluar ke? Ayah dah tunggu dalam kereta dah tu. Oh. Buat apa ni? Isi borang. Nak sambung study. Tak adalah, Ira tengah servis-servis je dulu. Saja tengok-tengok. Ya ke? Ya. Ya ke? Ya lah, Ibu. No, on serious note, kalau rasa macam nak sambung study, pergi. Jangan risau pasal ibu. Okay? Okey. Okay. Tu, ayah dah cari Ibu. Epilog cinta kita.